Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya dari mataku buatku jatuh. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu. Tiba-tiba dah salah satu sekilah mana boleh beli. Kalau ni kita dah tak ada lagi ni, shoot kan kita ni. Kejap ada orang call. Okey, kejap kan. Lepas tu buat apa? Lepas tu Aik? Dia dengan siapa tu? Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku. okey, Encik Taufik. Encik Taufik? Siapa? Encik Taufik okey. Kenapa nampak macam serabut sangat? Kak, saya balik kerja. Saya pun jadi macam kerja, soal rumah. Encik Taufik stres dengan wife ke? Dia banyak buat masalah dengan Apa saya. cuba cerita kat saya boleh dengar. Ini tak boleh jadi, Encik Taufik. Ini tak boleh jadi. Kita bawa cerita balik kat dia. Biar dia nampak yang ingat dia seorang ke boleh bawa cerita. So, petang ni awak free tak? Saya rasa saya free. Kita petang ni. Okey. Jom. Sekarang pun boleh. Assalamualaikum. Nak tanya, Encik Taufik ada kat dalam? Encik Taufik? Tak ada rasanya pun. Buat isteri dia. Saya nak hantar makanan. Encik Taufik keluar rasanya dengan PA dia. Nadira. Nadira? Terima kasih. Okey, sama-sama. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Nak balik nak makan? Tak nak lah, saya dah kenyang dah. Kenapa awak dah kenyang? Saya dah masak dah hari ni. Kan saya cakap saya nak masak. Tadi ni tadi kat luar. Awak ni dengan siapa? Nak PA awak ke? Asal? Korang ada apa sebenarnya ni? Mana boleh PA dengan bos makan sekali? Kenapa tak boleh? Kenapa tak? Kenapa boleh? Tak, awak yang buat dulu kan? Bila masa dia buat? Ada pun tiga? Ada. Mana? Nah. Itu ada 3 orang. Seorang lagi tu tak ada beli makanan. Mana saya nampak dua je. Tu Sekarang kan? ni korang boleh main basikal pula. Bila masih pula? Saya putih. Ini apa? Tu saya ajar dia je. Mana boleh ajar? Kenapa dia tak boleh ajar dengan orang lain? Faham tak? Kenapa kena bos dia juga? Salah ke? Salah. Tak, awak ni sebenarnya saya ke tak? Kalau saya tak bayar, tinggalkan je lah. Awak nak kan? Nak. Awak yang minta Awak kan? yang minta? Awak yang minta kan? Boleh. Silakan. Nurul Howard. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Minta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took? Tak adalah mahal sangat. 18,000 je. Apa lagi? Tak mahal sangat pun. 18,000 je. Hari tu kita baru beli tau. Alah, itu hari tu. Hari tu kan tu raya. Ni buat hari shopping. Nak juga. 18,000 je. Nak juga. Saya buat tahu awak minta. Saya dah lah banyak kerja. Dah tahu awak. Nadira. Bising. Nadira. Bising
Alah Taufik. Tak, dari mana ni? Tahu tak? Rumah tu dah tak rumah siapa semua. Lepas tu awak pergi mana? Diam! Ni. Serabat! Juga apa aku buat ni? Macam tu. Nadira, ada something aku nak cakap sini. Apa? Pandang kejap. Okay. I rasa kan kita punya rumah tangga ni macam tak lagi jauh lah. Kenapa pula? Awak Apa rasa? lagi salah? Awak rasa? Rumah pun pagi saya kemas. Masak awak masak apa je? Hei! Awak kan banyak duit. Saya ingatkan awak Awak, nak rupa bibi lah. Kenapa nak saya tak pernah buat kerja rumah-rumah. Saya tak payah kahwin kalau saya. Baik kau bibi. kahwin dengan bibi kalau kau nak kemas rumah. Tak. Dah, tu- dah, enough. Nak cerai saya kan? Ceraikan saya. Cerai? Cerai. Awak minta cerai? Yelah. Awak nak sangat kan? Awak tak suka dah saya kan? Awak benci saya kan? Okey, Saya baik. semua saya buat salah Ni kan? awak minta, awak minta kan? Cepatlah. Okay, Siti Nadira. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Whatever. Thanks. Nak apa ni? Saya nak bincang something saja ni. Boleh tak? Masuklah. Awak datang sini buat apa? Saya nak cakap something kat awak. Apa? Awak tahu kan yang saya kahwin hari tu dengan PA saya tu? Tahu. Nadira tu kan? Tak payah mention pun. Yang tolong dengan dia kan? Macam saya ada masalah dengan dia. Pasal nak apa ni sebenarnya? Awak nak gebek dengan saya ke? Kalau nak gebek saya kau je lah. Macam tu lah. Tapi kita kan dah tak ada 3. Mana boleh kahwin lagi? Boleh lah. Macam mana? Kalau awak kahwin dengan dia. Lepas tu awak cerai dengan dia. Kita boleh kahwin balik. Okay. Boleh. Ni aja. Aku ada something nak cerita kat kau. Since kau adalah orang paling trusted lah. Sebenarnya aku dengan aku punya ex-husband kan, kau tahu kan kita orang kan dah bercerai kan? Dah bercerai tak ada ke? Taufik tu Taufik tu. So kita orang nak get back balik. Tapi sebab kita orang dah cerai tak ada 3, so kita orang kena kahwin dengan someone else. Aku kena kahwin dengan someone else dulu baru kita orang boleh kahwin balik. Tak apa. Okay. So aku memerlukan aku. memerlukan kau untuk aku kahwin balik lah. Since kau adalah best friend aku. Tapi janji mahal jangan 10,000 lebih. Awalah. Kau begitu sempurna. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Lama tak nampak. Ni nak panggil kedua akikah pula. Bukan. Kita nak panggil untuk pendiri kami yang kedua. Kedua yang kedua? Aku takkan nak kahwin ke? Ni ke suami awak kan? Tak boleh macam ni. Awak dah guna Cina buta ni. Mana boleh? Apa tu Sazah? Cina buta tu bila awak kahwin dengan someone, untuk awak gebek balik dengan suami lama awak lepas awak dah cakap tak nak 3 ni. Tak boleh. Memang ada lisan awak perlu kahwin dengan orang lain sebelum kahwin dengan suami lama awak kan. Tapi awak tak boleh nak susun perkahwinan macam tu. Salah. Tahu tak ada hadis yang daripada Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahawa Allah melaknat lelaki yang kahwin dengan perempuan untuk dijadikan Cina buta dan juga lelaki yang menyuruh lelaki tersebut kahwin dengan perempuan tu supaya dia dapat kahwin balik dengan isteri lama dia. Tahu tak? Sebab tu dalam perkahwinan kita kena ada communication. Masing-masing kena faham masing-masing. Bila awak nampak isteri awak, suami awak dengan orang lain, tanya dulu. Jangan terus melulu. Sebab itulah lelaki ke perempuan ke jaga emosi. Dalam perkahwinan ni kita kena ada tolak ansur. Jangan terus membuat keputusan dengan beremosi. Nanti ada beginilah. Awak terus talakkan 3. Lepas tu baru awak tahu yang korang salah faham sebenarnya. Jadi ingatlah. Ustazah nak pesan, ingatlah. Bila korang nak kahwin balik ni, pastikan korang jaga perkahwinan korang dengan baik. Tell me the truth.